letak duit ini atas katil dululah. Esok baru simpan di tempat yang selamat. Lagipun dah ngantuk ni, lebih baik saya tidur dulu. Esok baru fikirkan tempat yang sesuai untuk simpan duit ini. Assalamualaikum Amin. Boleh Tok dapatkan duit yang Amin pegangkan sebelum ni? Ada beberapa penduduk kampung nak gunakan duit tersebut untuk pembelian baja dan biji benih untuk hasil pertanian mereka. Waalaikumsalam Tok Penghulu. Baik Tok, saya akan beri kepada Tok dengan segera. Alamak, mana pula hilang duitnya? Ibu, ada nampak tak duit yang Tok Penghulu beri kepada saya tempoh hari? Nampaknya duit ini dah hilang. Astaghfirullah, macam mana boleh hilang Amin? Bukankah ibu telah berpesan untuk menjaga amanah tersebut dengan baik sebelum ni? Inilah padanya. Apabila kamu tidak menjadi seseorang yang amanah dalam menjalankan tanggungjawab, lebih baik kamu maklumkan segera kepada Tok Penghulu dan penduduk kampung tentang kejadian ini. Baik Ibu.